Ini checkpoint kita. Ini dia punya track. Jangan lari, jalan saja. Hari ini kita rehearsal atau training saja. Ke tepi. Jalan saja. Jangan masuk lorong. Dah, naik situ dah. Jalan. Ni apa semak tengah jalan ni? Jaga jalan dah. Jangan masuk tengah. Ni checkpoint berapa ni? Checkpoint berapa? Kerja Okey. Ini ada naik bukit pula ya. Naik bukit. Okey, checkpoint berapa ni? Alright. Naik bukit lagi. Jalan. Ini dah kira pertengahan ya. Berhenti pemeriksaan. Okey, naik bukit lagi. Ini agak macam macam ada naik bukit. Okey. Boleh semua okey. Jalan, jangan lari ya, jalan. Main checkpoint berapa, Min? 6, okey. Okey, dah. Cikgu jangan duduk atas jalan, kena langgar. Kita dah nak sampai penghujung. Okey. Okey, kita dah nak sampai penghujung. Jangan atas jalan, turun bawah. Sama-sama geng ustazah ni. Ini checkpoint kita. Checkpoint berapa ni? 11. Pegang kangkung kanan. Okey, kita dah checkpoint terakhir. Sini checkpoint. Okay, selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita dapat melaksanakan latihan merentah desa sebelum aktiviti berdesa yang sebenar akan berlangsung pada hari Jumaat ini. Alhamdulillah, pergerakan murid berjalan dengan lancar dan dibantu oleh guru-guru semua yang sudah berada di posisi masing-masing. Alhamdulillah, kalau kita tengok di belakang saya ini adalah murid-murid yang akan melakukan aktiviti latihan merentah desa pada hari ini. Okey, semoga perjalanan latihan kita pada pagi ini berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang masalah, insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih.